Hello semua. Selamat tengah hari. So today kita nak pergi ke cruise, Genting Cruise untuk ada 3 malam. Kita akan naik daripada Melaka. So ni budak-budak tak tahu lagi ni, surprise. So kita cakap nak pergi klinik. So nanti kita tengok reaksi dia. Okay. Studio, tempat kita explore, penuh tawa kasih bertahu tepat. Studio, buka pintu cerita, jalan bersama dunia penuh warna. Ingin kita explore, jalan bersama dunia penuh warna. So where are you going? To the clinic. Daddy. And follow Daddy to the work for a while, okay? Daniel, are you okay? Go to the clinic and then go to Daddy's office for a while, okay? Okay. Bang, tolong. Tolong. Adik, come, let's go. Where are you now, adik? Adik kat mana ni? Okay, tunggu sekejap, Daddy paksa. Kita dah sampai dekat ICQ Melaka untuk check in Genting Dreams. So, ni dah dalam pukul 12. So katanya check in dah boleh check in start pukul 12 lah. So budak-budak semua dah kat sana dengan barang-barang. So kita park kereta belakang. Just make sure the car is properly locked. Okay. Dan let's go. Kita tengok. Okay, tengok budak-budak. Hi guys. Hello semua. Come, let's go. Sini. Follow Daddy. Baca, bang. Adik. Read. Baca apa tu? Baca tu. What is that? So where are we going? Okay. So kita akan check in kat sini. Dia bagi pasport dengan bagi kad. So Daniel, are you excited? Abang? Betul. Kita nak pergi Indonesia lah, adik. Naik boat Indonesia. Ni kita tengah nak check in bag dulu. 3 bag. Dengan macam ni boleh kot. Yang ni nak bawa. Nak bawa. So boleh masuk sekali ke ni? Kita ni boleh tak? Okay. So apparently check in pukul 3, boarding pukul 3. So sekarang kita dah dapat kita punya kad. Nanti kena clear immigration. Tapi kita datang pukul 3 kan. Kita kena ada sini dalam pukul 1 lebih nak immigration lagi. Okay. So dia bagi kita kad dengan boarding bag punya ni lah. So nanti settle kat dalam. Alright. So kita pergi makan dulu. Kita pergi mana? Kita pergi makan dulu dekat Makota. Sementara tunggu check in lah pukul 3. Bukan check in, boarding pukul 3. Jadi kita kena ada sini dalam pukul 2 nanti. Sekarang dalam pukul 12. Sekejap je dia punya check in je. Kat situ bagi pasport je. Lepas tu dia scan, nanti dia bagi kad dengan boarding pass lah.
So now 12 suku, kita tunggu Grab, kita pergi tu Meza tu kita pergi makan dekat Makota. Macam mana perasaan anda sekarang? Rasa tertipu? Yes. Yes? Adik? No, because I found out earlier. Abang macam mana abang nak jumpa kalender? Okay, come, let's go. Waiting for boarding. Kita dah sampai dekat Makota Parade. So akan pergi lunch, semayang, lepas tu baru pergi ke kapal. Okay. Come. Daniel takut ke Daniel? Daniel takut ke Daniel? Ha? Takut apa? Kan? What are you afraid of? Ha? What are you afraid of? Tipping over? Tipping over? But the cruise so big. How can it tip? Excited pergi makan dulu naik atas, go adik, up. So kita cerita sikit pasal trip kita ni. Okay, so initially kita beli tiket tu daripada klub untuk yang buy 2 free 2, 4 orang 2 adult dengan 2 kanak-kanak untuk balcony room. Harga dia lebih kurang dalam 6,000. So yang tu flat lah, 6,000 untuk 4 orang untuk 4 hari 3 malam naik daripada Melaka. Tomorrow pergi Singapore and then pergi Penang and then balik-balik ke Melaka pada hari Khamis lah. So all inclusive, kecuali kita kena bayar gratuity nanti ke atas kapal, kena bayar lah dalam berapa dalam 200 ke seorang ni lebih kurang. Lepas tu kita ambil bilik balcony state room yang ada balcony, yang mana benefit dia ada kata apa, dia bagi welcome drink, dia bagi voucher $50 per night per day untuk F&B. Lepas tu dia ada bagi wifi 2 free lah. So nanti kita akan tanya dekat atas nantilah. Okay, so benda ni sebenarnya kita keep secret daripada budak-budak, daripada anak-anak ni, 2 orang ni, just nak buat diorang surprise lah. So hampir berjaya. Abang dah tahu pagi tadi sebab dia tengok kalender mami dia. Adik tak tahu, so berjaya lah. Right. So untuk once you booking tiket tu, kita kena check in dekat Genting Dream punya website, masukkan details, lepas tu settle lah. So you just datang ke port, macam kat Melaka ni datang, terus datang ke port, check in, letak bag, masukkan bag and then kita tunggu boarding pukul 3. Nanti dia akan bagi kita card sini. Dia tampal stiker macam ni, dia bagi kita kad. Ni kad ni macam ID kita dalam atas kapal lah, dengan kita punya baggage tag dan juga boarding group lah. So tu saja. So nanti sebelum pukul 3 kena ada dekat ICQ untuk boarding. Right. So nanti kita tengok apa yang ada dekat atas kapal. Okay, makanan dah sampai. Nasi ayam untuk Danish Nazrin, nasi ayam. Okay, nanti ambil fork and spoon kat mana Danish Nazrin, go take. Dah tidur belum? Okay. No, that's not fine. Claypot chicken rice. Ni makanan kegemaran ni, claypot chicken rice. I need help. Wait. Ni daddy punya. Dan cili. Ya, pantai. I don't watch this food first. Chicken rice. Makan. Repot.
Ni memang makanan favourite daripada zaman kecil dulu. Hello, alright. So kita dah habis tadi dah habis makan, ni dah habis semayang. So now dah dalam pukul 1 subuh, just tunggu untuk pergi balik ke ICQ untuk naik cruise lah. Okay, mimpi lengang waktu tengah hari kerja. Give me your card, both of you. Okay, come, go. Okay, thank you. Can go. Watch your step. Hold the railing for safety. Okay. Welcome on board. Watch Okay. your step, please. Careful, careful. Okay. Find a seat. Sit. No problem, anyhow. Come. No problem. Here lah, Mami. Here, Mami. Ini Miro. Okay. Kita dah masuk dalam kapal. Alright. Right. Kita tunggu nak pergi kapal besar. Kita dah dalam transport ferry nak pergi ke kapal. So tengah tunggu orang lain boarding lagi, tak habis boarding. Ngantuk right? Yeah. Sleepy right? So what's the first thing we have to do? We don't. After doa we go to the room, rest first or how? Right. Or we just straight away, I don't know. Rest. Okay. Yes, sir. Slowly down. Hi. Jalan. So you need to card lah. How many of you? 4. Okay. Okay. How many of you? 4. It's a lot of shit. Go. Ready your card? Raja. For the room benefit, the balcony benefit, the Wi-Fi, everything, where to get? That's it. You can double check with the reception if still have the benefits. Oh, okay. You can double check with them. But as per what I know, I think that's removed already for the benefits. Oh, is it? You can double check with the Okay. reception. Level Okay. 6 is it? Alright, thank you. So this one, come. Jom, ke atas. Come. Tingkat, kita pergi tingkat 6 dulu. Reservation. Up. Go. Sebelah terus. So our room is in level 11. Okay. Level It 11. doesn't even feel like we are in a... It's like
hotel, right? Yeah. Like it literally has everything it needs. It has like a spa, it has like a gym, it has a Yeah, like a hotel. Eh? And they even have coffee at dining table. Okay, come. 11,578. It doesn't even feel like we are in so good. Ya, 11,578. Cherries. 11,500. 11,578. Ni lah hotel. It has over 1,000 rooms. Yeah, of course. 578. I can like touch both of these. So cool. Alright, here it is. On the screen. 11,578. Bismillah. Wait, let me open. 7, 8. Bismillah. moment of Whoa, truth. kasut. Are we even in a cruise ship anymore? Yes. No, we're not. We are in hotel. So this is a Danish and Daniel bed. That's Daddy's bed. Wow. And Small. yeah, it's pretty small. Wow. A balcony. Careful, the balcony. Wow. Like hotel, Universal Studio. I think there's something we need to do, I think. We need to like, okay, so sekarang kita tengok toilet, Universal Studio. Sekejap, mana buka lampu? Mana lampu? Toilet. Wait, this is a bed? Mana lampu toilet? Oh, cut. We cut. Satu. Wow. Kecilnya toilet. They even have a sip. Nah, Mami. Okay, so sekarang kita dah check in. Kita dah masuk bilik. This is our room. Okay. So now kita nak pergi pusing-pusing kapal. Kita nak tengok apa yang ada dekat kapal ni lah. So bilik kita adalah balcony stateroom. So apparently the balcony benefit dah tak ada kecuali hanya dibagi air sahaja. Wi-Fi kena bayar 189 Singapore dollar. What? Wi-Fi. Sekarang kita nak pergi ambil kita punya drink. So kita pergi Lido dekat deck 16. Come, let's go. Okay, come, let's go. It's like a maze. Deck 16. Okay. What's in the... Whoa. Oh. Lido sana. Restoran, come. So, later evening kita mandi. Dia sampai malam boleh mandi. There's a dish slide. Disco. You're a dish slide. Come. Jalan. Jalan sini. Dia ada jacuzzi, ada pool, ada slides up there. So boleh main kat atas tu semua nanti. Ni. Ini Lido, tempat makan. Sini dia dah snacks, I think. I think they have snacks already. Jalan depan. Go. Huh? Did you bring your GoPro? Yeah? Wait, can you edit? Huh? Yeah, can. Macam mana? Ha? Campur. Singapore apa semua. Dia tak nak turun? Ya. Kita tanya dia. Kalau tanya welcome drink. Ni boleh makan ni. So, ni tea time punya makan bang. So you can choose your food. Go. Yeah. Like the dessert, hotel.
So now it's like nothing, right? Feels nothing, right? Nah, okay. Take noodle. Nah, adik, you want noodle? Ada bihun. Ambil. Nak bihun tak nak? Ha. Mami ambil lebih sikit, share. Take a fork and spoon. Where's your plate? Take your plate. Take your plate. Daniel. Okay, go. Apa bang? Go. Tu. Kodok. Ni dia punya minum petang. Nihun, cukup. Nihun, ada kuih-kuih lah. Sepopia, this is what? Sotong ball. Kan sotong ball? No. Nah, try Daniel, this is nice. Ada banyak Syed. Jatuh kan? Lumpia. Okay, wait, I take. Tak nak. Halal. Here is halal. All halal. I want. How many do you want, Daniel? I want nut. 1, 2, 3, 4, 5. This is for me. Extra 2. You want bread? Brioche? Huh? Pudding? Daniel, you want bread? You want bread? No. Pudding? No. Okay. Burger? This is tuna sandwich. Tuna sandwich. One? No. Just take one. I take. Later can take the orange lah. I want broccoli. Later can take orange. I'll take the plate. Go sit there. Hey, see mommy. Go. I need a knife. Ambil lah. Okay. So makan apa adik? Hot dog, sausage, fish ball. Abang hot dog. Mami yang makan petang je kan. Dia punya water slide. Atas sana yang besar sekali atas. Okay. Pergi sana ni, level 6 mid. Afraid. He's enjoying the adrenaline. Wayang. Me also, I love. Okay, TJ, next slide, please. Under the sea. What do we have under the sea? Kedai. Ni ada kedai-kedai jus air. Nah. Survival at the sea. Ni apa ni? Monday 10:30 sampai 11:15. I don't know what is that. We can try. We can go beach club at 10:30. Okay? Set an alarm. Ha? Itu kena bayar. Tu. 20 per person. Ni ada live show. Dekat kasino. Dah belum? Ni belas ni yang mana ada sampai 18 je. Jangan tu, bukan. Tekan sini. Tekan ni sayang, deck ni. Tekan ni sayang, lift ni. Atas. So, ni tempat tinggal. Ni tempat kita sekarang. Ini makan. Ni tempat makan juga. Ni viewing room spa. Ni tempat makan, tidur, arcade apa semua, main pool. Ni ada sun deck. Ni golf atas. Okay, turun. So ni daripada atas tingkat 19. Dia belah sana slide. Kita kena pergi ni kan. Turun ni kena pergi belah sana. Okay, come, let's go. We need to explore, Daniel. This is
Mana? Aww. It's not Semua maintenance. Tapi ni bagus. Ha? Ya. Okay, go. Tu view pemandangan Melaka. Ni kita nak pergi tengok sana. Dia punya kapal dia besar lah, as usual. Kena tengok map nak pergi mana-mana. So far di tempat benda yang free macam pool, makan, slide ni semua free lah. Macam karaoke, bowling, arcade semua ada additional bayaran lah. Macam kita datang time ni pula tak ada show yang complimentary. Ada Nanta cooking show tu, dia macam special show tapi kena bayar 10 Singapore dollar. So tak pergi kot. Yes, pemandangan kat sini. Ni slide dia. Sampai atas. Ya. Up, go up. Ni. Ada chest. Kosong. Sini banyak benda. Tak ada lah, okey je. Main chess bang. Chess tepi. Susun lah. Tahu susun tak? Tahu susun tak? Tahu susun tak? Pimpong. Ada Flying Fox. Oh, sorry. Go, nak main bang. Go master. Go master Didi. I don't like that. Are you kidding me? There's nothing to hold on. Yeah. Hold my hand. Darling, hold my hand. Nothing. Cepat lah. Why? Cepat. Darling, hold my hand. Monkey. Darling, hold my hand. How do you do that? Si, abang buat, tengok. Hello, selamat malam. So, hari ni kita nak dinner pukul 8. So, kita tengok apa yang ada dekat Lido. This is tempat restoran halal lah. Okay, ada chicken soup, nasi, ni Chinese cuisine lah dengan ada steak. Okay, steak, pasta, ayam. Abang, there's a steak over there, bang. Ada seafood udang, ada salmon, ada fries and hot dog. Roti-rotian, ni cold cuts. Okay. Ni ada air, hot drinks, ice cream. Tekan dulu Sambil-sambil kita makan es krim. Buah-buah. This is red bean cake. Ni Indian cuisine, vegetarian halal. Vegetarian cuisine. Indian vegetarian. Jain food. What is Jain food? Jain food. Tak tahu. Makan makanan India juga.
Ini Indian area. Lembab. Ni air tak halal. Cold cut. Repeat yang sama. Seafood. Okay, seafood. Apa tu? Okay. Undun. Sambal petai dan everything. Repeat balik sama. Cake. Bang. Dan benda yang sama. Oh, menarik. Sambal kentang Indonesian. Alright, let's eat. Mari kita makan. So kita dah habis makan. Makan malam dia best, banyak macam-macam ada. Ni palace is it? Bukan, ni bridge viewing room. Ni bukan, ni gym semua. Mana? State room kan? State room bilik kecil. State room bilik kecil interior. So kita akan balik ke hotel. Balik ke state room. Nanti pukul 10 kita akan keluar ke Zouk untuk main games. So hari ni, malam ni Raja Naja terlalu rajin nak jalan kaki naik tangga. So kita turun dah 11 tingkat.